Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi. Untuk video tutorial kali ini saya buat khas untuk mereka-mereka yang baru menyertai ataupun baru melanggan sistem 100% online marketing ni, SOM. Okey. Video ni khas untuk anda yang baru, untuk orang cakap baru join, baru nak berkenalan lah orang cakap. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan kepada anda beberapa terms, beberapa perkara yang mungkin anda belum faham. Sebab apa baru join tak faham lah. Perkara pertama sekali, SOM ini adalah satu sistem yang mana sistemnya menggunakan email marketing untuk mendapatkan prospek, untuk mendapatkan prospek kepada produk kita, iaitu produk utama kita, TonExcel, SIM card TonExcel, dan juga kita juga ada menyediakan produk lain seperti MTS iaitu sistem untuk top up. Alright. Tapi kalau anda tak ada juga yang tanya kalau tak join TonExcel ataupun tak join MTS tu boleh dapatkan tak SOM ni? Jawapan dia boleh. Maksudnya dia boleh promote SOM ni saja, sebab dengan SOM ni saja pun ada referral program, iaitu affiliate program lah untuk jual sistem ini saja ataupun tools ini saja, iaitu package A. Okey. Saya rasa tak nak cerita panjang kat situ. Cuma kepada anda yang baru join ni tadi, pertama sekali anda kena kenal dulu apa itu squeeze page. Apa itu squeeze page? Squeeze page. Dan di dalam SOM ni kita ada bagi pada anda 3 squeeze page percuma lah. Maksudnya dah anda bayar RM30 tu, dapat 3 squeeze page ni lah. Sebelum ni ada dapat satu saja, sekarang kita bagi lagi 2 percuma. Alright. Jadi kita kenal dulu. Yang ini adalah squeeze page utama, yang pertama sekali. Okey, ini adalah squeeze page yang pertama. Namanya adalah projectpassiveincome.com. Pastikan bila anda melayari website ini mesti melalui referral masing-masing. Referral anda lah. Mesti ada nombor username di belakang sini. projectpassiveincome.com/username. Okey. Ini yang pertama. Alright. Yang kedua yang ini, iaitu Formula Biz Online. Kita panggil FBO Sama je, konten dia semua sama. Gambar dia semua dalam sama, cuma dia punya template saja lain. Dan begitu juga yang ni, yang ketiga, iaitu Formula SOM lah, formulasom.com. Pun sama juga, yang membezakannya hanyalah dia punya domain dan template, dia punya orang cakap background lah. Okay. So ketiga-tiga benda ni benda yang sama, fungsinya sama saja, iaitu fungsi squeeze page ni tidak lain hanyalah untuk mendapatkan nama dan email prospek. Okay, anda akan belajar buat marketing, buat iklan, promote di Facebook, di mana-mana lah, and di WhatsApp ke, di WeChat ke, and Instagram. Matlamat dia untuk dapatkan nama dan email prospek. Sebab bila mereka masukkan nama dan email di sini, sistem kita akan follow up mereka lah. Okay? Sistem kita akan follow up untuk mereka menyertai juga program kita. Itu tujuan promote squeeze page ni. Cuma permulaan anda, biasanya kalau anda baru join, anda akan diaktifkan web Project Passive Income. Selepas itu barulah nanti web FBO ni dan FSO ni akan diaktifkan. Kalau anda belum mendapat FBO dan FSO tadi, anda promote dulu guna PPI ni. Tetapi kalau dah dapat FBO dan FSO ni, anda guna yang salah satu ni lah. Saya cadangkan guna salah satu ini saja. PPI ni kalau dah ada FBO dan FSO tak payah guna lagi. Yang ni tak payah guna. Sebab apa? Sebab pertama, domain Project Passive Income ni ada setengah tempat di Facebook. Kadang-kadang kita guna, dia kena block dengan Facebook. Jadi mungkin nanti mengganggu proses marketing anda. Dan juga PPI ni kita gunakan untuk anda login ke dalam anda punya sistem untuk tengok siapa yang mendaftar ataupun prospek yang dalam database kita lah. Dan juga di sini juga web ni juga digunakan sebagai untuk memudahkan anda mendaftarkan ahli baru. Itu tujuan PPI. FBO dan FSO ni tujuan untuk iklan semata-mata, tak ada lain. Dia tidak ada fungsi lain, dia tak ada menu di sini. Dia hanya semata-mata untuk iklan saja, macam flyers. Ini betul-betul macam flyers. Ini pun macam flyers lah, kita nak letak kat Facebook ataupun di mana-mana. PPI fungsinya dah bertambah, iaitu untuk login, tengok siapa yang mendaftar dalam sistem kita, dan juga untuk memudahkan kita beri link kepada ahli baru yang nak join, dia dapatkan squeeze page ataupun dapatkan sistem tools SOM dia pula, gunakan menu daftar ni. Dan juga info FAQ ni, anda boleh baca di sini tentang sistem ini keseluruhan. Alright, itu yang pertama sekali, iaitu cerita pasal squeeze page, PPI, FBO, FSO
Dan ada satu lagi Squarespace, kita panggil Squarespace Pro. Yang ni kena bayar lah kalau anda nak lah. Yang ni tak semua orang, saya tak kata semua orang kena ambil lah. Siapa-siapa yang ada duit lebih ataupun dia dah nampak potensi sistem ni, dia nak yang sendiri, anda boleh pilih lah. Ada banyak template kat sini. Dia ada boleh ni, anda akan dapat domain dengan hosting sendiri lah. Maksudnya tak kongsi. Macam ni semua kongsi. Yang ni tak kongsi lah. Okay. Yang FBO, FSO ni kita kongsi ramai-ramai lah. Okay, itu saja tentang Squarespace. Alright. Seterusnya anda juga diberikan satu web replika ataupun web informasi lah, iaitu berkenaan dengan produk utama kita. Yang inilah. Okay, yang ini. Alright. Jadi yang ini gunanya untuk promote kita punya, ataupun yang ni anda tak perlu promote lah. Yang ini, website ni anda tak perlu promote. Anda akan dapat referral anda juga, project prepaid.sa.biz/username anda lah. Okay, ni contoh username, letak sini, anda keluar nama anda di sini. Alright, jadi anda jangan promote lah yang website ni kecuali ada permintaan. Contohnya nak tahu pasal produk, anda dah dapat prospek, tinggal nak closing dia, guna web ni sebagai tools untuk kita berikan dia kefahaman lah pasal produk kita. Tapi untuk permulaan, guna Squarespace. Pintu masuk ke bisnes kita Squarespace. Bila dia dah masuk, email kita akan berikan, sistem follow up kita akan promote web ni